Sesat ayahlah. Ayahlah tuduh ulama PAS ni sesat lagi menyesat. Patutnya kalau boleh biar hancur kerajaan PAS. Mari pilihan raya yang 13. Wajib kita kena benar UMNO, kena hancur parti PAS ni. Sesat lagi menyesat. Hak ayahlah kata tadi terperangkap dalam ayat yang dibaca hamba oleh hamba tadi, iaitu fa'lamu anna amwalukum wa auladukum fitnah. Dia kena fitnah kata adik kakak. Bukan fitnah orang fitnah ke dia. Dia sudah jadi fitnah dah tu. Sebab tu dia bercakap mengaku umur 60 mengaku 90. Nak sabar. Tahun 80 tuduh kata kajian PAS tak pergi tolong pondok dia. Tahun 80 PAS tak merintah lagi. Nuar Musa yang merintah waktu tu. Mak Yakub menteri besar ayah Allah faham agak sejarah. Nak pergi ke mana adik kakak sekalian? Lepas tu akhir sekali kat ada pokok pelung sesak patut pun dia kata semaya hajat minta kau orang pergi kena bala. Tak ada dalam as-sunnah wal jamaah ni kasih sayang menyayangi. Allahu Akbar. Tengok molek dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 59 sehingga 60 kalau tidak silap ama adik kakak sekalian, sehingga 61. Last kan ni adik kakak sekalian. Dah. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allah Allah. Tayyib. UMNO lah tayyib tu ada pukul atas kepala dia. Kita bersih ayat ni ayah lah. Termasuk ulama-ulama UMNO Ustaz Hadari yang duk tuduh kata ulama PAS ni sesat. Tok Guni Aziz ni ajaran salah. Dia ajak orang semaya hajat minta tunggu bala. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam kitab panjang, tak ada dalam kitab pendek kata Effendi Yusuf kata panjang. Jelas dalam surah Al-Imran ayat 59-61 tengok. Yang menceritakan satu masa Nabi Adam dengan Nabi Isa. Allah Taala ajar. Jikalau orang bakit lawak tak percaya aku